Hello guys, welcome back to my channel. So, untuk vlog kali ni, kita akan pergi ke Masjid TNB Bangsa. Buat apa? Kalau pakai macam ni, maksudnya kita akan pergi berbuka di masjid. So, sekarang menunjukkan pukul 3.52, hampir pukul 4. Lia decide untuk gerak awal and asar dekat sana. InsyaAllah kalau sampai tepat waktu. Sebab, yalah korang tahu, sekarang waktu orang akan balik kerja, so akan sangat-sangat jam. And Lia daripada Bangi nak pergi ke Bangsa. By the way, Lia pakai handsock baru. Macam muslimah Ramadan tiba, tiba-tiba 42 minit, Charles. 42 minit. Let's take you to Liberaya 42 minit. Kuala Lumpur. Let's go. Ciao. Oh, by the way, saya tak tahu lah Fatin dah ada ke tak. Jom. Fatin? Jom! Dah pakai tudung belum? Cumanya dia tahu tak kalau kain ni lipat dia depan ke belakang? Tengok dia punya pinggang. Mana yang lepeh itulah depan. Oh, macam ni je lah. Nah. Tengok dalam tu. Telinga kau. You know what guys? Hari ni Lia nak test buat vlog guna device ni tanpa menggunakan mic. Which is yang selalu Lia pakai ni kan. Yang mic ni, this one. Lia tak nak pakai and nak cuba just bercakap je. So Lia nak tahu kualiti untuk konten kali ni, okay? So jom gerak. Show your outfit for today. Nak pergi raya dah ke ni? Sama. Belum eh? Jap. The last one is like Oi! Apa bunyi tu? Astagfirullah. Betul ya? Ala-ala apa nak pergi college? Okay, nak pergi college? Mana outfitnya? Outfit check. Oh, jauh now. Kali ni vlog tak berseorangan. Adakah suara saya bergema? Adalah orang. Cepat. Oh, ustazah. Ni daripada UIA mana ni? Memang Bincang apa bang? Borak. Kita sudah sampai. So kita nak cari jalan masuk. Nampak orang yang pakai jubah, so kita ikut je. Betul lah tu, haluan kita sama. Pastinya dia seberang dia ni. Di sebalik bangunan tu. Nampak? Reza pun naik sebab orang tu naik. Jangan rembat selipar orang. balik study eh? Kau balik study. Kalau korang ada anak, bawa masuk sini. I think Dah. Try lah. bilik Semina. Saya lah. So, ini kami bertiga yang dah sampai. Yang lain dah terlambat sikit. Lupa nak bagi tu Biji. Biji, aku dah sampai Biji. Patut kita letak kat sini tak? Diorang dah letak makanan-makanan packing kat sini. Uyo. Dia masih selamat lagi, dia punya wuduk. Naik lift guys. Itulah problem dia ni. Dia selalu tak detect muka aku. Cuba kenal muka aku. Kenalilah muka saya. Okey, dah jangan ikut muka orang lain. Ikut muka aku. Oh. InsyaAllah. Ramainya. Jangan pakai tudung. Yang kau buka ni. Maksudnya belah perempuan memang kecil tu ke atas tu? Yo. Kuala Lumpur. Tapi belah sana tak tengok lagi. Ruang solat perempuan tak besar. Bawah tadi memang tak ada tempat solat kan? Nak pergi bawah lagi kena tangga. Apa? Dengar tak orang tergelak macam Pontianak? Oh, yang tadi kat bawah tu. Hotel Cefa. Oh, diorang dah siap sedia lah. Jadi kriu boleh? Kriu? What a kriu? Kriu? Wah, dah panjang. Tadi kat luar ada. Sini pun ada.
3 orang. Lima. 5. Semua perempuan ya. Semua perempuan. Salah. 5. Ada orang yang akan bantu korang. Mungkin kalau family tempat dia lain. Yang ni bahagian perempuan saja. Kalau macam family, kalau macam ada tempat lain khas. tak, perempuan je. Terima kasih. Alamak. Ni semua tempat perempuan saja. Sana lelaki lah. Semoga tak cirit-birit. Abi. Sejak bila kau ada baby-baby ni? Abi kalau edit Abah Abi. Kata-kata untuk Abi. Aku baru tanya kau kata-kata. Kau kenapa ambil skrip aku ni? Kata-kata untuk hari ini. Ataupun ada benda nak cerita, nak pegang. Pusing. Tengok tu, orang fotokan. Style. Jap, bagi kita fikir. Hari ni kita berbuka dengan salah ramai-ramai. Siapa dia tunjuk muka aku? Tak, ramai-ramai. Yang nampak air sirap guys. Air sirap for life. Air sirap. Sekarang kita menunggu kehadiran ketibaan yang berhormat, yang busy. Aduh, yang busy ni. Dia dekat parking dah. Tapi tak tahu kat mana. Astaghfirullahalazim. Kita dilarang ya. Dan tengok. Walaupun kita kena berbuka dengan benda-benda yang manis, tapi saya dah nampak sesuatu yang manis hari ni. Video yang berhormat. Dah, yang berhormat. Cantiknya. Anak siapa ni? Cantiknya. Tak ada sawan, tapi tak ada orang ambil lagi. Sini tempat perempuan je, tu tempat lelaki je. Family dekat kemah sini tadi kan. Yang belah lalu Kalau tadi. kita nak ambil, mana nak lalu sini pun. Patutnya Ain datang. Jadi tak pandai tak? Hujan kan? Semalam yang dia kan yang salah hari tu. Kau tahu tak? Kita orang tengah nak berbuka. Aku tengah buat main-main Minecraft. Lepas tu dia cakap, dah ramai ke apa ni? Dia cakap yang tu lah. Dia mengamuk, bongkok. Hello, I'm busy. Korang duk tanya-tanya busy mana busy ni busy korang ni. Yang busy. Dia bukan yang berhormat, yang busy. Apalah. Mak buka puasa pun ada VVIP. Lepas tu VVIP ada mak air pula tu. Air tak perlu ambil pun. Tengok sana tu. Dia orang si ada air. Panas lagi. Kita orang putih je tu. Terus sikit. Aku tunjuk makanan tapi dia tak ikut pula dekat makanan. Dia pergi estetik muka orang pula. Aduh, tak apalah. Tak ambil benda-benda yang manis. Oh, buah dia buka yang sana. Taklah nak ni. Ada yang pengsan. Budak ada yang suka hati je dalam situ. Tempat lalu. Boleh ambil dulu. Sedapnya. Kuah dia nampak menarik sebab pekat. Yang ni. Mana VIP? Nak nampak muka dia. Mana VIP tu? Tadi dah ada orang tanya dah dekat dalam tu ada medik tak? Aku dah macam ada orang pingsan ke? Tengok guys, ramai. Full house. Dia cakap awal-awal kalau tarawih ataupun solat maghrib, isyak full kat atas tu. Tempat solat perempuan agak kecil sebenarnya kalau nak dibandingkan dengan yang datang untuk berbuka ni kan. Dia tak rasa muat. Sebelum malam tadi orang nak buka masjid. Kan? Yang belah kanan belakang semua baca Al-Quran. Aku macam tadi aku pegang kan, hampir dah ni nak terbina. Aku jauh sikit, macam ni dah aku pegang. Satu pegang kamera, satu pegang air dia macam ni. Dia dah panas sini dah. Okey, panas sini. Saya nak rakam melawak. Allah. Dia terpaksa pakai mic sebab
Ada masa lagi 1 jam. Lia rasa kalau Lia tak pakai mic, korang tak dengar suara Lia. So kita ada busy. Busy ada nak cakap apa-apa. Untuk viewer yang dah lama tak nampak kau. Kau ke mana kau hilang sebenarnya? Busy kerja. Kehidupan luar busy, cari duit. Apa aku cakap ni? Orang semua yang berhormat, dia ni yang busy. Nama pun busy guys. Apa kau nak cakap dekat viewer kau yang dulu-dulu ataupun yang macam bila busy nak live ni? Tapi aku dah introvert dah, aku tak tahu nak cakap apa. Minta maaf. Aku tak tahu. Kau ingat hari raya? Selamat Hari Raya guys. Sebelum lambat. Sebab tak raya dengan Lia. Dia orang, wangi. Aduh mandi lah. Tapi yang wangi jadi ibu ni. Kepada yang mengenali Busy, thank you siapa Busy dan ingat Busy. So sekarang ni Busy dengan kehidupan luar. Busy dah sangat busy guys. Tapi apa-apa pun korang support je Lia. Okay, nampak Lia, nampaklah Busy. Walaupun jarang. Dia busy dia ada. Tapi dia dah busy. So Lia pun akan busy. Ya, betul. Kau kena buat Tak kenapa dengan aku bergagap ni. Kau kena buat lagu sedih dia tu. Macam tu. Tapi lagu apa-apa je lah. Lagu Piramli pun boleh. Nanti aku jadikan kau punya background. Terima kasih. Kau ingat aku tak ada edit dia? Okay. Tak. Guys, siapa sokong Busy buat channel untuk dia buat cover guys. Dari dulu aku minta dia ni buat cover lagu. Dia tak nak guys. Aku dah tak nyanyi lagu lembut. Tak apa, kau nak menjerit ke? Kau nak ni ke? Lantak kau lah. Aku scream. Tak apalah, tak payahlah. Oh bulan. Kau kan tahu tak lagu ni? Oh bunga. Aku tahu daripada Opa. Tahu tak Opa? Tahu? Iwak Dahlia. Tak tahu lagu Oh Bunga. Opa nanti tengok ni sebab dia lagu dia tu. Oh bunga. Dia ini kau berat. Aku nyanyi pun macam tak betul Ya, gila. aku risau yang tercirit lagi anak orang ni. Muka reaction. Jangan tiakan dia. Kan Opa suka je kan? Diriku. Kau masuk konten aku tu nanti. Alamak. Okey, dia dah tak introvert lagi guys. Sekarang ni kita akan menunggu lagi seorang ya. Situasi sekarang sangat ramai. Lagi sejam. Walaupun lagi sejam, masih Lia tak tahu tengok tu yang berdiri semua. Lia tak rasa dia orang ada tempat untuk duduk guys. Ni ni YB paling lambat ni nak datang ni. Aku rasa kalau kita orang datang lambat pun kita orang akan berbuka dekat jalan. Oh, padang bola. Bukan kau cakap kau nak buat tikar. Tak jadilah aku nampak. Nasib baik kau tak buat tikar. Kau buat tikar tak? Sebenarnya dalam kereta. Habis. Aku tak tahulah apa kalau terjadi kalau kita tak dapat tempat ni. Macam podcast Toilet. Saya first time. Abang tu dia MC. Tapi tak dengar pun. Marilah kita mengambil waktu ni untuk berzikir guys. Berhormat. Dialah yang paling dekat. Dialah yang paling lambat. Hatin siut. Mother father. Mother of three. Mother father. Dia lain sikit vibe lain tau. Allahu Akbar, Allah. Kau kena tolong juga. Boleh ke? Kau lagi tu. Allah. Kan. Kopinya patah guys. Jadi bag. Bukanlah bag. Apa? Kau tak datang. Aku ni sembang kari tau. Tak sembang kari tapi dia tiba datang semalam. Ni Amanda. Tidak aku dah berbuka sorang-sorang dah kat sini. Ni make up dari semalam ni. Tiba datang motor. Weh, hujan nak mana? Cakap, kau gerak hari ni ke? Malam. Lepas tu aku rasa macam hari ni jam merajuk lah. Malam datang kan. Aku chat daripada sahur tak balas. Aku ingat dia dah mampu. Itu lagi. Info semasa. Ramai tu. Macam mana nak ni? Dekat sini adalah tempat duduk tambahan wanita. You cuba tengok tempat.
Satu karton mineral tu. Itu pun dah ramai weh. So kita orang decide untuk tukar masjid. Member Tak ni nampak dah make up dari semalam. Member ni semalam dia tersalah jadual. Dia pergi datang ni semalam dekat atas motor. Cik baiklah tak sampai lagi. Dah lah hujan semalam tahu tak? Aduh, dia cepat tak sampai lagi buka seorang-seorang. Itulah pasal. Tengok, aku parking kat mana penceramah pula. So, disebabkan terlalu sesak, kami dengan ini akan balik ah. Weh, aku dah bawa beg besar-besar dah. Bye nak salam. Bye. Bye Bidi. Bau sama belacan. Cepat bye-bye. Salam, selamat Hari Raya. Kau kata tengah aku. Aku lagi tua. aku. Selamat Hari Raya. Nanti jumpa Raya nanti. Bye-bye. Semoga dapat Ramadan yang barakah ya. Oh, tiba. Bye-bye. Bye-bye. Delok, bye. Bye-bye dulu. Pen iPad anak aku. Resit jangan lupa ya. What's in your bag? Air mineral tadi mineral tadi. yang Atin tak habis. Membazir. Kipas. Ubat allergic. Ni wallet. Channel. Cat spade. Okay, Cat sepit. Hmm. Katil sapit. Kek tersepit. Yang penting ampau tak buka lagi. So, hello guys. Kita orang boleh dianggapkan vlog to masjid 50% gone wrong. I mean, kita orang dapat berbuka dekat Masjid TNB Bangsa, tapi kita orang tak dapat nak menunaikan ibadah tarawih sekali lah dekat sana sebab sangat ramai dan padat. So, kita orang decide untuk balik. Overall, makanan sedap. Memang Alhamdulillah dapat berbuka puasa untuk kali pertama bulan ni dekat Ramadan. Tahun ni bulan Ramadan dekat masjid. Alhamdulillah sangat meriah. So itu saja untuk vlog kali ni, agak ringkas tapi insyaAllah besok kita akan buat vlog yang lain. Thank you for watching guys. Jangan lupa like, comment and subscribe for more vlog. Okay, itu saja. Bye bye. Assalamualaikum.